Sami Allah liman hamidah. Allahumma hadini fi man hadait. Tawallani fi man tawallait. Wa barik fi ma wa qini rahmatika syarra. Oh, qada solat subuh pagi tadi Pagi tadi saya terlajak subuh 3 minit je. Jangan saya qada balik subuh ni. Astaghfirullahalazim. Lain kali bangun, ambil wuduk, solat subuh terus. Oh ya ke? Tak perlu qada? Tak perlu niat qada pun. Kalau kita tak sengaja tertidur sampai habis waktu subuh, contoh macam cerita ni, kita tak berdosa kerana dalam satu hadis Nabi SAW sabda, sesiapa yang tertidur atau terlupa daripada solat, maka hendaklah dia menunaikan solat itu bila dia sedar. Jadi apa perlu buat? Bangun, ambil wuduk, solat subuh, niat solat subuh macam biasa. Selagi mana kita tahu solat itu di luar waktu, itu pun dah dikira sebagai qada. Yang jadi dosa tu macam mana? Dia sengaja ataupun dia buat benda yang tak perlu. Contohnya, dia tengok bola sampai tengah malam, dia lepak sampai tengah malam. Sedangkan dia tahu kalau dia tidur lewat, dia memang susah nak bangun subuh. Ataupun dia tak ada niat langsung nak bangun subuh. Yang ini berdosa kerana dia melengah-lengahkan solat subuh. Oh, faham. Dengar tu korang. Jangan sengaja tinggal solat subuh. Dah, jom tekan button follow. Jom infak masjid. RM5 pun tak apa, boleh tekan link di bio. Weh, ada diskaun.